kita test ni dulu. 1290 KTM Adventure. Tengok macam mana. Try tengok. Ini dia tak ada box. Okay. Lebih kurang juga dia punya ni. Position dengan tu 703. Hilang sama. Hilang. Oh, hilang sama. Hilang sama. Dia bukan CBU. Belum test. Oh. Okay, saya cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mode sport. Tapi ni 2 silinder lah. Okay guys. Tapi dia agresif lah. Pegang. Takut tinggal belakang Oh, smooth. Lain lah. Dia punya VC pun besar. Test ride. Ni lebih rendah tu. Sekali 2 round. Oh, okey lah, stable lah. Tapi engine dia kasar lah. Dia tak mencerminkan dia relax, mencerminkan dia kena bawa agresif. Dengan bunyi dia, so dia 3 silinder bunyi boleh relax. Atau 4 silinder. Memang sesuai lah nak off-road ke ataupun light off-road. Mana nak tukar mode dia. Oh, padu. 790. Kita test pula. Alright. Kecil lah pula. Ini mode apa? Road. Okay, kita try saja. Alamak. Karakter KTM lah. Oh, dia tak seganas 1290. Dia masih boleh relax lagi. Tak ganas sangat. Tak apa ganas macam tu. Tu ganas betul. Ini more relax. Okay. Dia rasa sedang-sedang. Tapi 703F tu boleh rasa dia punya
Best dia lagi tu. Braking dia nice lah. Tapi dia lagi satu dia pun tak apa-apa relax lah. Jam-jam nanti ada berjeking-jeking dia pergi. Agresif, feeling dia memang agresif lah. Even road mode pun lah. Dia punya gegaran enjin lah. 2 piston. Pergi memang padu lah. Nak tukar mode lah. Oh, KTM. Oh, ada damper dalam ah. Oh, okay, right by wire. Okay guys, kita tengok Tiger 900. Ini baru segmen kita. Tengok macam mana. Oh, look dia depan. Boleh? Alright. Lupa motor adventure kena pijak footrest slow. Okay. Oh, semua ni tak killer tapi dia kena on lah. Oh, semua pattern dia tarik kelas lah. Okay, let's go. Oh, ini punya feel ni lain lah. Okay guys, switch shifter smooth ah. Oh, steady untuk memang umur saya ni nice ni. Bunyi pun ala-ala KTM kot, tapi dia pergi relax ah. Steady. Oh, feel dia memang steady lah sikit. Oh, okay guys, tarik ni macam mana overnight pakai dua-dua tangan tu. Kita pergi lagi serang lah. Low RPM, dia tak apa ni sangat lah, macam KTM. Dia punya low RPM okey lah. Oh, tapi bahang dia boleh rasa.
Tapi motor nimble lah. Okey je bawa. Memang tolak kiri kanan pun dia steady lah. Nice tayar. Adventure. Okay. Triumph 900 Tiger. Nice. Sedap untuk road. 3 silinder kau. Okay guys, 730F. Ni 3 piston. Ni nampak auto ni. Auto. Bismillah. Bunyi dia agresif. Actually dia tak berapa agresif sangat lah. Ini sport mode. Ini Masya tengah panaskan tayar ni. Dia punya low RPM dia mantap lah. RPM gear 1 dia okey. Okey, pegang. Mantap kan. Dia tak agresif macam KTM tu lah. Dia punya bunyi pun padu lah. Dia punya low RPM dia best lah, macam tracer. Dia tak apa, kasar, tak agresif. Untuk yang 4 silinder punya kena tengok macam mana. Betul lah, selesa. Ruang belakang ni pun ada space. Dia memang tak ni lah, motor pun tak rasa baki sangat lah. Macam 700 MT rasa baki lah. Dalam gear 1 dia, nice oh. Okay, hold tight. Memang pergi guys. Tapi tak agresi gila-gila. 1290 tu memang agresif lah. Dia memang steady, dia tak goyang, tak vibrate. Memang rasa nice. Dia punya signal button banyak sangat lah. Nak tekan signal pun payah. Okey lah. Gear 1 low RPM steady lah. Dia tak ada jerking lepas tu dia tak ada nak gila-gila sangat pergi. Ni pun mode sport ni. Gear 2 pun okey. Jalan waktu jam-jam nice lah. Dia punya jam-jam pun dia steady tau. Dia tengok gear 3 pun dia tak jerking. Memang lain lah. Rasa macam tracer lah bawa.
Okay. Let me go down first. Okay. Waduh guys, 703F. Dia punya feeling bawa not so agresif lah. Okay untuk nak bawa dalam town, nak relax, memang nice. Tak tinggi sangat sebab dia pakai rim 17. Belakang, depan 19, sekolah yang 21, depan 18, belakang tu memang tinggi sikit.